Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara? Okey, terima kasih. So, kita mulakan kelas kita malam ni dengan umur kitab Al-Fatihah. Okey, so minta maaf lambat sikit sebab tadi abang ada hal. Okey, so tadi abang tengok sebenarnya kita dah bincang kan kertas 1 Negeri 9 tu. Betul tak? So, hari ni kita akan buat kertas 2 Negeri Melaka pula. Okey, so abang harap ada yang dah tengok dan ada yang dah buat sebab abang dah bagi trial tu mengikut susunan lah untuk apa yang kita nak discuss. Alright. So kita dah discuss MRSM, kita dah discuss Negeri Sembilan. So right now kita tengok Negeri Melaka tahun lepas, kertas 2 dahulu. Okay. So kita cuba buatlah sampai mana yang sempat. Okay, boleh nampak tak abang share screen ni? Boleh? Nampak Okay, so tengok nombor 1 dahulu. Okay, tengok nombor 1 dahulu. Okay, Raja 1 menunjukkan gambar raja susunan elektron bagi yang terbentuk antara ion natrium, garis keyword, dan ion oksida. So, automatik kita tahu ini adalah sebatian ion. Okay, so tengok kat sini, oksida ada 1, natrium ada 2. So, kita nampak dekat sini formula dia adalah Na2O. Berdasarkan gambar, automatik kita dapat dah. Na ada 2, O ada 1. Okay, untuk siapa masih tak tahu, ingat logam di depan. Okay, yang depan ni mesti datang daripada logam ataupun ion yang bercharge positif. Yang belakang mesti datang daripada bukan logam dan datang daripada ion negatif. Okay, so A. Berdasarkan Raja 1, nyatakan jenis ikatan bagi sebatian yang terbentuk. Okay, jenis ikatan ni ada beberapa je yang kita belajar. Okay, yang pertama ikatan ion. Yang kedua, ikatan kovalent. Yang ketiga, ikatan datif. Yang keempat, ikatan hidrogen. Dan yang kelima, ikatan logam. So ini mudah sebab dia dah bagi tahu ini ion. Maka ini adalah ikatan ion. Okay, ikatan ion. Ikatan ion ni terbentuk apabila berlaku pemindahan elektron antara logam dengan bukan logam. Okay. B, tuliskan formula kimia. Dia kata formula kimia. So jawapan dia adalah Na2O. Alright. C, nyatakan daya tarikan, ke garis keyword, nyatakan daya tarikan yang wujud antara ion natrium dan ion oksida. So, apa nama daya tarikannya? Kalau ini ikatan ion? Apa jawapan dia? Saman. Apa nama daya tarikan yang terbentuk antara ion natrium dengan ion oksida? Elektrostatik. Betul. Okay, so ini kalau boleh jawab, ini adalah daya tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik. So kita ingat balik macam mana terbentuknya daya tarikan elektrostatik ni. Dia terbentuk kalau kita ada dua ion yang berbeza charge. Okay. Dia terbentuk apabila ada dua ion yang berbeza charge. Sebab tu ada daya tarikan elektrostatik. Okay. Elektrostatik ni untuk sebatian ion lah. Kalau sebatian kovalent apa? Apa nama daya tarikan dia? Kalau dalam sebatian kovalent ataupun sesuatu molekul. Apa nama daya tarikan dia? Van der Waals. Betul. Terima kasih Munira. So kalau sebatian covalent dia adalah Van der Waals attraction. Betul. Okay, D. Terangkan secara ringkas bagaimana sebatian dalam Raja 1 terbentuk. Abang rasa kita pernah buat banyak kali, betul tak? Alright. Kalau benda ni dua markah sahaja, maka kita sekadar bagi tahu yang positif buat apa, yang negatif buat apa. Dua markah saja. Sebab kita tahu, secara ringkasnya, kalau ikatan ion, dia melibatkan pemindahan elektron. Okay, dia melibatkan pemindahan elektron. So, bila melibatkan pemindahan elektron, logam akan derma. Ingat tak? Bukan logam akan menerima. Okay, so kita cerita benda tu saja. Okay, so kita tengok macam atom ini ada ion natrium dengan ion oksida kan. Maka
kita tahu sebelum nak jadi ion, so atom natrium mestilah menderma. Maka bagi tahu je. Atom natrium menderma elektron. Okey. Manakala, markah kedua bagi tahulah. Markah kedua, atom oksigen menerima elektron. Bagi sesimpel ini sahaja pun dapat dah markah. Cumanya rasanya mesti dah tahu. Okey, kalau atom natrium dia adalah Na+, bermaksud atom natrium tu menderma satu elektron. Okey, atom natrium tu menderma satu elektron. Kalau atom oksigen pula dia dah jadi O2-, bermaksud ketika dia dalam keadaan atom dia menerima 2 elektron. Okey? So total 5 markah dekat sini. Ada apa-apa soalan untuk nombor 1? Boleh? Jelas Alright. Okay, nombor 2. Raja 2 menunjukkan piala yang dimenangi oleh Azrul dalam pertandingan catur peringkat kebahasaan. So piala ini diperbuat daripada alloy X dengan komposisi utamanya ialah kuprum. Dia bagi tahu lah ini kuprum. Biasanya kalau piala ataupun trofi memang gangsa lah benda ini. Okay, so jawapan dia adalah gangsa. Apa-apalah tak kisah, memang gangsa lah jawapan dia kalau digunakan untuk menjadi piala. Alright. Nombor 2. Lukis dan label susunan atom dalam alloy yang dinyatakan di A2. Sekejap. Aduh. Di A2. Okay. So gangsa kita tahu diperbuat daripada apa? Logam utamanya adalah kuprum. Maka logam asing dia ataupun foreign atom yang ditambah adalah tin ataupun stannum. So abang rasa banyak kali kita buat. Macam mana kita nak tahu zarah mana lagi besar? So tengok je dekat belakang. Okay, kertas 2 biasanya akan ada jadual berkala unsur. Contoh macam ni. Tengok, ada. Tengok kuprum dekat sini, stannum dekat sini. So saiz siapa yang lagi besar? Kuprum ke stannum? Kalau kita nak lukis bulat-bulat tu, saiz zarah siapa lagi besar? Kuprum ke stannum? Stannum, betul, tin. Sebab kita nampak dia punya jisim atom relatif 64 kalau kuprum. Kuprum 64, manakala stannum tengok nombor bawah dia 119. Maka lukisan zarah stannum lagi besar berbanding kuprum. Okay. So bila lukis, so kita tahu kuprum tu adalah logam utama. So bila dia logam utama, maka lukisan dia kena banyak berbanding dengan stannum. So stannum lukis je. Contoh kita buat sikit je bulat. 1, 2, 3. Contoh abang lukis 3 je. Manakala kalau kuprum, dia kecil sikit tapi lagi banyak berbanding stannum. So lukis je. Lukis. Okay, lukis. Kita cuba lukis sampai penuh Lukis. Okay, so ini contoh gambar rajah dia. So pastikan bulat-bulat tu janganlah nampak sangatlah buruk, faham tak? Bermaksud biar lukisan tu nampak sekata bulatan dia. Alright? So dah siap. Kemudian kena label. Yang kecil warna biru ni, ini adalah kuprum. Kenapa kena label? Abang rasa abang tanda hari tu, ramai tak label. Pastikan label. Yang kecil dan banyak adalah kuprum sebab dia punya saiz lebih kecil berbanding stannum. Yang besar ni, ini adalah logam asing yang ditambah. Atom asing yang ditambah. So, ini adalah stannum ataupun tin. Kena label. Alright. So, kuprum adalah logam utama. Sebab tu zarah dia lagi banyak. Manakala stannum ni adalah logam asing. Okey, semua jelas ke? Yang ni? Okey, banyak kali kita buat kan? So, pastikan kalau keluar soalan macam ni dapat jawab. Alright. Okay, B. Bumper kereta ialah satu bahan komposit yang bersifat ringan dan mempunyai kekuatan renggangan yang tinggi. Nyatakan bahan matriks dan bahan pengukuhan bagi bahan komposit tersebut. Okay. Bahan matriks, bahan matriks ini sebenarnya bahan asal dia. Matriks ni adalah bahan asas dia ataupun asal dia. Bahan pengukuhan ni adalah bahan yang dia tambah ke dalam bahan asas supaya mempunyai ciri-ciri yang lebih baik lah.
Okay. So ini, kita tengok. Kalau bumper kereta, perasan tak dia macam bersinar dan dia tak adalah keras tetapi dia macam renggangan dia tinggi. Betul tak? Sebab tu kalau langgar ataupun kita picit, dia boleh bengkok sikit tapi boleh kembali ke bentuk asal. Betul tak? Itu kalau bagi daya yang sedikit lah, tapi kalau daya yang besar boleh patah lah. Boleh kemek. Okay. So ini kita kena tahu ini adalah gentian kaca. Ini adalah glass fiber. Gentian kaca. Okey, ini adalah gentian kaca. So kalau kita tengok buku, kejap Kalau kita tengok buku, cuba tengok dekat bahan komposit. Bab 4 tingkatan bab 8 tingkatan 4, kejap ya. Sebentar. So komposit ni ada beberapa lah. So kita lalang tu kita discuss kejap. Mana? Kejap komposit. Okay. So komposit ada beberapa tau. Yang pertama kita ada konkrit yang diperkukuhkan. Okay. Yang pertama kita ada konkrit yang diperkukuhkan. Okay, nama pun konkrit. Maka digunakan dalam jabatan, dalam bangunan ataupun dalam empangan. Nama pun konkrit. Okay. Nombor 2 adalah gentian optik. Okay. Gentian optik. Gentian optik ni tahu kan dalam kalau fizik kita ada belajar. Gentian optik ni digunakan dalam kamera video ataupun wifi ataupun CCTV. Kenapa? Sebab gentian optik ni dia boleh menghantar maklumat dengan sangat laju. Menghantar maklumat dengan sangat laju. Sebab tu sesuai digunakan dalam kamera video ataupun tiup endoskop ataupun stetoskop ataupun CCTV ataupun komputer. Sebab gentian optik boleh menghantar maklumat dengan sangat laju. Okey. Yang ketiga, kita ada kaca fotokromik. Kaca fotokromik. Okey, kaca fotokromik ni digunakan dalam sebagai contoh cermin mata. Kalau korang ada kawan, kalau dia pakai cermin mata and dia terdedah kepada cahaya matahari, cermin mata tu menjadi gelap, betul tak? So, perkara yang penting kena tahu adalah kaca fotokromik ni dia mengandungi argentum klorida dan kuprum 1 klorida. Argentum klorida dan kuprum 1 klorida. Kenapa? Sebab bahan-bahan inilah yang akan membantu untuk menggelapkan cermin mata apabila terdedah kepada cahaya UV. Okey? Dia akan menggelapkan cermin apabila terdedah kepada cahaya. Terdedah kepada cahaya. Okey? Sebab itulah kalau korang nampak situasi macam office. Office pun sama kadang-kadang dia pakai photochronic glass juga. Sebab office kan kalau bangunan tinggi, dia lebih expose kepada cahaya matahari. Betul tak? Sebab tu biasanya di office kaca-kaca ataupun tingkap yang besar tu diperbuat daripada kaca photochronic. Alright? Yang keempat, kita akan ada kaca gentian. Okey, kaca gentian. Kaca gentian ni banyaknya digunakan dalam kayak ataupun topi kereta, panel suria, bumper kereta. Kenapa? Sebab kaca gentian ni dia ringan tetapi mempunyai kekuatan renggangan yang sangat tinggi. Kekuatan renggangan yang sangat tinggi. Dia nipis tapi sangat kuat. Sebab tu sesuai digunakan untuk bumper kereta. Dia ringan kan? Dia ringan, dia nipis tapi dia masih kuat. Okay? So bahan matriks dia adalah plastik. Manakala bahan pengukuhan dia pula adalah gentian kaca. Gentian kaca. Okay? So komposit ada 4 saja. Konkrit yang dipukuhkan, gentian optik, kaca fotokromik dengan kaca gentian. Jelas ke setakat ni? Semua orang? Boleh? Apa yang penting kena tahu apakah contoh untuk setiap bahan komposit ini. Alright. Seterusnya. Nombor 3. Okay, jadual 1 menunjukkan 3 bahan dan formula kimia dia. Natrium Na, klorin Cl2, X tak tahu.
Okey, berdasarkan jadual 1, tandakan X, tandakan betul bagi jenis zarah yang terdapat dalam natrium. Simple sangat ni. Kalau natrium, apa jenis zarah dia? Kalau natrium, cepat. Sodium. Apa jenis zarah dalam natrium? Sodium. Ramai-ramai ni takkan semua diam. Apa jenis zarah dalam natrium? Natrium formula dia Na. Okey, atom. Kalau boleh cubalah ni bagi kerjasama untuk type ke, buka mic ke, jangan diam je. Cuba jawab. Okey? So ingat zarah, abang rasa ada je kadang-kadang masih tertukar. Ingat zarah, ingat zaim. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada orang sebut pepejal cecair gas. Salah. Zarah ni adalah atom, ion, molekul. Jangan tertukar lagi. Okey? Okey, nombor 2. Takat lebur klorin. Tengok, takat lebur klorin. Takat lebur ni bermaksud pepejal menjadi cecair. Dia kata takat lebur dan takat didih klorin, didih pula bermaksud cecair jadi gas. Masing-masing ialah negatif 101.0 darjah Celsius dan negatif 34 darjah Celsius. Okey, tengok ya. Takat lebur adalah negatif 101. Okey, manakala takat didih pula adalah negatif 34. Alright. Dia kata apakah keadaan fizik klorin pada 27 darjah Celsius? So, apa jawapan dia? Adakah pepejal, cecair atau gas? Tengok. Dia melebur pada suhu negatif 101. Dia dah menjadi gas pada negatif 34. So, kalau 27, dia dalam keadaan apa? Okay, gas betul. Untuk siapa yang tak mahir lagi, buat garis lurus. Contoh ini kosong. Dia bagi tahu cecah negatif 101, dia dah jadi cecair dekat sini. Dia jadi cecair. Dia dah jadi cecair. So, kita panaskan lagi. And then sampailah negatif 34. Semakin positif, semakin panas. Betul tak? Semakin positif, semakin panas. Sebab tu bila ke kanan, dia kata sampai je negatif 34, dia dah jadi gas. Betul tak? So, suhu 27 dekat sini. So, pada ketika ini, dia adalah dalam keadaan gas. So, jawapan dia adalah gas. Okey? Dapat ke yang lain? Dania, Rokim, jelas ke? Okey. B1. Sebatan X terbentuk apabila natrium bertindak balas dengan klorin. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas tersebut. Okey, ini chemical equation macam biasalah. So, jawapan dia adalah, ingat, Na tambah Cl2. Kenapa Cl2? Sebab klorin ni kumpulan 17. Bila kumpulan 17, segala unsur yang berada dalam kumpulan 17, dia akan wujud dalam bentuk dui atom. Okey, dui atom. Sebab tu Cl2. Alright? So, macam mana atau apa hasil dia? Untuk siapa yang tak tahu, ingat. Natrium logam. Klorin bukan logam. Sebab tu logam tambah bukan logam. So, jadilah ion. So, kalau kita tahu hasil dia adalah ion, kita kena keluarkan apakah ion-ion yang akan ada. Macam natrium. Natrium, ion dia adalah Na+. Okay. Klorin. Ion dia adalah Cl-. Sebab tu kalau kita silangkan satu situ, dia jadi NaCl. Seimbangkan. Dua sini. Okay. Siapa masih tak hafal cation and ion, cuba hafal. Right? Ingat kalau nombor charge dia sama, Na positif 1 dan Cl negatif 1, satu-satu gabung. NaCl. Okay? Jelas ke semua orang setakat ini? Okay. Alright, so tengok. Sekejap kita buat balik. So tadi 2Na tambah Cl2. So jadilah 2 NaCl. Okay, untuk siapa yang tak mahir pengiraan lagi, fokus dekat sini. Tengok
kita dah kena buat persamaan kimia seimbang tau. Ini perkara pertama. Okay. Siapa yang masih tak reti, fokus kejap. Ini adalah persamaan kimia seimbang. Ketika buat pengiraan, wajib ada persamaan kimia seimbang ini. Alright. Tengok soalan. Soalan kata, hitungkan jisim natrium yang diperlukan. Hitungkan jisim natrium yang diperlukan. Iaitu yang inilah. Ini natrium, betul? Dia nak jisim. So, apakah formula dia? Ini kena hafal dah. Ingat tak, nak mencari jisim, kita kenalah ada bilangan mol darab jisim molar. Bilangan mol darab jisim molar. Okay, abang nak tanya dulu. Dania dengan Rokim ingat tak jisim molar tu apa? Dan Airin. Ataupun siapa-siapa lah. Ingat tak jisim molar tu apa? Dania ingat Rokim? Ingat tak jisim molar tu apa? Kau tak ingat apa nak cakap ni? Yang lain lah, yang lain jelas tak? Ingat lagi tak jisim molar tu apa? Okay, so ingat ya jisim molar sebagai contoh. Kita pernah belajar dulu, for example lah, ini karbon, hidrogen, oksigen. Contoh, ini adalah unsur. Setiap unsur dia ada jisim dia tersendiri. Jisim atom relatif dia tersendiri, JAR. Macam karbon 12, hidrogen 1, oksigen 16. Setiap unsur ada jisim dia tersendiri. Itu jelas, Rokim? Karbon 12, hidrogen 1, oksigen 16. Okay. So for example, kalau abang bagi H2O, air. Okay, macam air, okay, dalam ni ada 2 H. Tengok, H 1 jisim dia. Darab 2. Oksigen 16 jisim dia. Maka total 18. So ini jisim molekul relatif yang ada dalam air. Kalau jisim molar apa beza dia? Jisim molar ni sekadar ada unit, gram per mol. Okey. Contoh lain, C2H5OH sebagai contoh. Hitung jisim molar dia. So kita kena tambah setiap JAR yang ada. Karbon 12 darab 2 tambah hidrogen 1 darab 5 tambah oksigen 16 tambah hidrogen 1. Ini dapat berapa? Ini akan dapat 46 kan? So, jawapan dia 46 gram per mol. So, ini jisim molar dia. Kita tambah jisim setiap unsur yang ada dalam formula tersebut. Jelas ke? Everyone? Rokim, okey Rokim? Boleh Dania? Airin? Boleh Alright. So, jawab pandang balik. Maka, alright. So, sekarang ni dia kata hitung jisim natrium yang diperlukan untuk bertindak balas dengan lengkap dengan 2 mol gas klorin. Dia bagi tahu klorin ni menghasilkan 2 mol. Alright. Jisim molar akan diberi, jangan risau, dah bagi dah. Okey, so kita belajar dulu untuk mencari bilangan mol. Untuk mencari bilangan mol, kadang-kadang dia tak bagi dalam soalan. Okey, dia tak bagi. Alright. Tapi dia akan bagi maklumat tentang benda lain. Sebagai contoh sekarang nampak tak dia bagi tahu klorin. Dia bagi tahu klorin ni ada 2 mol. Dia menghasilkan bilangan mol 2. Okey. So kita nampak 1 mol klorin. Tengok nombor depan. Nombor depan ni kita bagi tahu kuantiti dia. 1 Cl2 akan menghasilkan 2 mol. Okey. Lagi satu, beza tau 1 mol ni dengan 2 mol ni. 1 mol Cl2 tu merujuk kepada kuantiti dia dalam persamaan kimia. 1 mol tu merujuk kepada kuantiti dia dalam persamaan kimia. Tengok nombor depan dia. Okey, manakala 2 mol ni pula, ini adalah bilangan zarah dalam tu. Kita ringkaskan sebagai mol. So dia bagi tahu 2 mol. Okey. So kita kena buat nisbah dengan soalan. Nisbah kita tentang atom natrium. So, buat nisbah. Sekarang ni dalam persamaan kimia, natrium ada 2. So, 2 mol natrium.
So kita belajar 1 menghasilkan 2 mol. Maka 2 menghasilkan berapa mol? Kalau 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan berapa? 4, betul. So 2 akan menghasilkan 4 mol. So kita dah jumpa dah mol natrium, maka dah boleh cari. So jisim natrium. Soalan pasal natrium kan? So mol dia adalah 4. So 4 mol. Darab jisim molar. Jisim molar dah bagi dalam soalan 58. Okay? Sorry. Sorry. Kenapa tiba-tiba di situ? Kalau natrium 23 ya. Natrium 23 ya. Salah ni tiba-tiba bagi molar mass X. Dia tak ada pernah X kan? Sekejap. Kenapa ada X? Oh, ya ni. Sebab dia bagi tahu sebatian X terbentuk apabila natrium bertindak balas dengan klorin. Okey. Alright. So dia nak bagi tahu X ni adalah NaCl lah. So NaCl ni molar mass dia 58. Abang rasa soalan ni nak X ni. Okey. Tapi sebabkan dia tanya natrium, tukar sikit JAR untuk natrium 23 ya. So darablah 23. Darablah 23 gram per mol. Ini jisim molar natrium. So awak akan dapat 92 gram. Okey? Dapat ke setakat ni? Ini baru soalan 3. Okey, nanti pengiraan siapa yang tak mahir lagi tengok rakaman tau. Ataupun tanya abang balik. Tapi insyaAllah bulan ni abang padat sikit jadual tau. So abang tak sempat nak buat kelas intensif untuk pelajar-pelajar lemah. Sebab abang penuh. Every malam ada kelas. So abang tak sempat nak buat bila. Sabtu Ahad pun penuh. Pagi, petang, malam. Abang akan cuba lepas trial nanti. So untuk trial ni cuba self-study dulu. Okay, abang mampu tolong buat soalan-soalan trial je ni. So abang mengharapkan korang ada usaha sendiri dan tanya. WhatsApp je. Okay? Boleh semua? Abang tak sempat nak tengok korang semua. Tahu? Okay, nombor 4 pula. Okay, nombor 4. Darjah 3 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur. Okay, ingat balik. Ini kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13, kumpulan 14, 15, 16, 17, 18. Ini kumpulan. Ingat, ini kumpulan. So, kita ada 2 benda. Yang pertama, kita ada kumpulan, iaitu jalur menegak. Okay, ataupun garisan menegak dalam jadual berkala unsur. Okay, dalam jadual berkala unsur. And then kita ada color. Color yang ni. 1, 2, 3, 4. Color pula adalah jalur mengufuk. Okay, mengufuk. Ataupun horizontal line. Dalam jadual berkala unsur. So ingat balik macam mana kita nak tentukan sesuatu unsur tu kumpulan berapa. Kumpulan kita akan tengok bilangan elektron valence dia. Okay. So bilangan elektron valence ini apa? Ini adalah elektron pada petala paling luar. Ingat balik. Kalau color kita akan tengok kepada bilangan petala. Ingat, color petala. Color petala. Okay. Bilangan petala berisi elektron. Alright. So kita cuba tengok balik. And then satu lagi. Dekat tengah. Ini adalah unsur peralihan. Transition element. Unsur peralihan. Okay, A1. Unsur manakah yang merupakan gas monoatom? Alright. Untuk gas, korang kena tahu, ini semua ni bermula dari 15 sampai sini, ini semua adalah gas. Kena ambil tahu. Gas. Okay, boleh So, untuk kumpulan 15, kumpulan 16, kumpulan 17, korang kena tahu, semua ni akan wujud sebagai gas dui atom. Gas dui atom. Sebagai contoh apa? Kumpulan 15 kita ada gas nitrogen N2. Kumpulan 16 kita ada gas oksigen. Kumpulan 17 kita ada gas klorin. Semua dui atom.
Kalau ditanya kenapa duit atom, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Sebab tu dia kena duit atom. Manakala kalau kumpulan 18, ingat kumpulan 18 adalah gas monoatom. Gas monoatom. So kenapa gas monoatom? Sebab formula dia macam ni. Gas helium He, gas argon Ar, gas krypton Kr. Dia adalah atom. Kenapa atom? Kerana sudah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okey? Duplet atau oktet yang stabil. Dapat ke guys? Dapat ke semua orang? Okay. So tengok dekat sini yang mana kumpulan 18? R, hujung sekali. So ini adalah R. Okay. Nombor 2. Compare the size between atom P and T. Tengok P and T. Okay. Tengok P and T. Ini P belah kiri tu. Ini T. So korang perasan P and T ni terletak pada color yang sama, iaitu pada color 3. Alright, so kita ingat balik apa yang terjadi dekat sini. Kalau color yang sama, okay, saiz atom akan berkurang. Kalau dia terletak pada color yang sama, saiz atom berkurang. Saiz atom berkurang. Okay, tapi kalau kumpulan yang sama dan turun ke bawah, ingat, saiz atom meningkat. Okay, so secara amnya adalah apabila menuruni kumpulan, saiz atom semakin meningkat, membesar. Tapi kalau color yang sama ke kanan, semakin ke kanan, saiz atom mengecil. Okay, kenapa? Kita ingat balik kenapa. Contoh macam P. Cuba seorang buat apakah susunan elektron atom P? Cuba buat. Dia terletak pada kumpulan 1 kali 3. So, macam mana susunan elektron atom P? P. 281. 2.8.1. Betul? Bagus Anis. 2.8.1. Okey, orang lain pula. Kalau T. T. T macam mana? Dia kumpulan 17 kali 3. So, macam mana susunan elektron dia? Anyone selain Anis? Anis dah jawab tadi. 287. Okey, terima kasih Amrina. 287. Okey. Tengok dekat sini. Bermaksud P ni ada 11 elektron. Manakala T pula ada 17 elektron. Betul? Elektron pula sama bilangannya dengan proton. So kalau 11 elektron, 11 proton. Kalau 17 elektron, 17 proton. Betul? So kalau kita melukis saiz atom dia, sebagai contoh abang lukis bawah Contoh macam P. Okay, P. So ada 3 petala, betul? Nukleus. Sekejap Okay. P. Ya ilah. Kenapa ni? Okay, P. Kemudian nukleus. Lepas tu petala 1. Okay, petala 1. Petala 2. Petala 3. So ini adalah susunan elektron P. Kalau T, okay, nukleus, petala 1, petala 2, petala 3. Okay. Kejap. Ya Allah. Lag pula. Petala 1, petala 2, petala 3. Okay. Korang akan nampak bila ke kanan, bila ke kanan, saiz semakin kecil. Okay, sebab apa? Kita ingat balik, dekat tengah ni adalah nukleus. Tengah ni adalah nukleus. Dalam nukleus, okay, kita revise balik, dalam nukleus kita ada proton dan neutron. Di mana proton ni bersifat positif. Manakala neutron pula bersifat neutral. Neutral. And then setiap petala kan ada elektron, betul tak? Setiap petala ada elektron. Elektron pula bersifat negatif. Okay.
So bayangkan dalam P ni ada 11 proton, 11 elektron. Manakala T pula 17 proton, 17 elektron. Maka kita tahu setiap proton dalam nukleus dia akan ada daya tarikan dengan semua elektron dalam petala. Okey, contoh sama je. Okey, T pun sama. Nukleus akan ada daya tarikan kepada semua elektron dalam petala. Lagi banyak bilangan proton, lagi banyak bilangan proton, maka lagi kuat daya tarikan antara nukleus terhadap semua elektron. So, bila lagi kuat, maka semua petala akan tertarik mendekati nukleus. Logiklah sebab magnet makin kuat. Bila magnet makin kuat, dia akan tarik semua elektron tu yang melekat pada petala tu mendekati nukleus. So, saiz dia mengecut, akan mengecil. Alright? So, jawapan pertama korang boleh jawab. Okay. Dia kata bandingkan saiz dulu kan? So, bandingkan saiz dulu. So, saiz atom T lebih kecil berbanding atom P. Buat ayat Saiz atom T lebih kecil berbanding saiz atom P. Disebabkan dua markah. Bermaksud berikan sebab ni satu markah saja. Okay, tak perlu buat banyak-banyak markah. Okay, so sekadar bagi tahu je. Kerana bilangan proton, bilangan proton ada kat mana? Nukleus kan? So, bilangan proton dalam nukleus atom T lebih banyak berbanding atom P. Okay? So, kalau ada markah ketiga, awak boleh buat juga kalau ada markah ketiga. So, bagi tahulah, kalau bilangan proton dalam nukleus makin banyak, maka daya tarikan, ingat, daya tarikan dalam atom ni sentiasa antara nukleus, tapi kali ni kena buat dengan semua elektron. Dan semua elektron dalam petala. Kena cerita. Dalam petala, atom T lebih kuat berbanding atom P. So, boleh bagi tahu, maka semua petala berisi elektron akan tertarik mendekati nukleus. Ataupun boleh bagi tahu, maka dalam atom P, semua petala yang berisi elektron akan tertarik mendekati nukleus. So, abang tulis markah keempat Markah keempat boleh buat ke atas, kat sini. Maka semua petala berisi elektron atom T lebih kuat tertarik. Lebih kuat tertarik mendekati nukleus berbanding atom P. Ini kalau markah banyak. Kalau markah 2 je, pilihlah salah satu. Tapi markah paling penting adalah bagi tahu bilangan proton. Boleh pilih. Bilangan proton boleh ataupun daya tarikan pun boleh. Abang Zah, Ya. nak tanya, kalau yang untuk ketiga tu, kalau saya kata daya tarikan antara nukleus dengan petala berisi elektron bertambah, macam tu. Bertambah tak boleh sebab bukan. dia kata lebih. Saya buat perbandingan lah antara T dan P. So nak kata lebih kuat lah kan? Boleh je. Awak bagi tahu daya tarikan antara nukleus dan semua petala atom T lebih kuat berbanding P. Betul? Dengan petala berisi elektron. Betul je. Sama je. Sama je maksud dia. Sebenarnya ayat abang semua elektron dalam petala kan? Tapi kalau awak buat daya tarikan antara nukleus dengan petala berisi elektron, Anis. Betul? Betul. Sama je. Boleh je. Okay? Alright, yang lain ada soalan ke? Ini kalau markah banyak tau. Kalau 2 markah je, pilih salah satu. Pilih salah satu. Okay? Semua jelas?
Munira okey Munira? Airin? Okey. Nombor B1, tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara unsur P dan air. Okey, P kita tahu ini adalah kumpulan 1. Apa nama lain untuk kumpulan 1? Ingat tak? Logam. Alkali. Betul. Kumpulan 1 logam alkali. So, supposedly you tahu ini adalah logam lah. So, bila logam, bila logam tambah air, H2O, kita tahu air ni bukan logam. So, bila logam tambah bukan logam, supposedly akan produce ion. Maka kita kena keluarkan semua ion yang ada. Ingat tak? Macam P kumpulan 1 bermaksud dia adalah P positif 1 lah. Betul? P positif 1. Sekejap, bawah lah. Kan tak nampak pula. Sini So, kita tahu P tambah air. Okey. So, P adalah logam. Air adalah bukan logam. So, sama macam tadi, bila logam tambah bukan logam, dia akan membentuk ion. Alright? So, keluarkan segala ion yang ada. Macam P. P adalah positif 1. Macam mana kita tahu positif 1? Sebab dia kumpulan 1. Kumpulan 1 kan sentiasa melepaskan elektron. Betul tak? So, macam P tadi, 2.8.1. So, kalau nak jadi ion, dia kena lepas 1 elektron. Sebab tu jadi P+. Okay? Dalam air ada apa? Ingat tak dalam air ada apa? Apa ion yang ada? Apa ingat? Okay, OH- dan H+, betul. Dalam air, kita ada H+ dengan OH-. So, kita tahu P+ mesti gabung dengan OH-. So, akan jadi POH. Kemudian tinggal H+. Kita belajar kalau tinggal H+, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Okey? Dapat ke setakat ni? Lepas tu jangan lupa seimbangkan tau. Jangan lupa seimbangkan. So, 2 sini. 2 sini. 2 sini. Seimbangkan. Ya? Kan dia suruh elemen P kan. Ya. Kalau kita tengok periodic table, kita gantikan dengan elemen tu boleh? Boleh? Boleh. Boleh? Pastikan betul lah tau. Boleh je. Ada orang dia tak boleh kan macam P. P je akan confuse. So tengoklah dia ada berkala unsur, periodic table. P tadi apa? Na. Ni Na boleh? So P tu nampak tak Na? So buat je. Na tambah air. Ada orang dia lebih faham macam ni kan sebab dia tahu Na. Na kumpulan 1. So mesti Na+. And then water. Water ada H+ dengan OH-. So, Na+ akan gabung dengan OH-. So, NaOH lah. Sodium hydroxide. And then, tertinggal H+. Kalau ada H+, jadilah hydrogen gas. And then, balance kan. Okay, boleh. Cumanya kena betul. Kalau tiba-tiba someone buat kalium, potassium, salah. Okay. Yang lain ada soalan? Boleh ke yang tu? Alright. Okay, next. Okay, kira-kira lagi. Nampak tak soalan ni berulang? Okay, 0.5 mol unsur P bertindak balas dengan air. Hitung isi padu gas yang terbebas. Okay, so salin balik dia punya tu. Tak payah salin pun. Untuk siapa tak nampak, salin balik. So, 2P tambah 2 water produce 2 POH dan hydrogen gas. Okay. So, keluarkan segala info yang ada. Dia kata P ni 0.5 mol. And then dia kata soalan nak volume of hydrogen isi padu gas. Salah ni, bukan volume of water. Okay. Volume of gas. Of gas release. So dia nak isi padu gas yang terbentuk. Dia nak volume isi padu. Okay. So kita tahu nak cari isi padu, bilangan mol darab isi padu molar. Bilangan mol darab isi padu molar. Isi padu molar dah bagi dah 24 dm³ per mol.
Dia bagi dah. Maka kena cari bilangan mol je. Okay. So dalam soalan dia tak bagikan bilangan mol. So yang dia bagi adalah bilangan mol P. P. So ingat balik, bilangan mol dalam persamaan kimia itu semua adalah ratio antara satu sama lain. Mereka adalah nisbah antara satu sama lain. Maka tulis macam ni. Kalau 2P menghasilkan 0.5 mol, nisbahkan kepada hidrogen gas. Hidrogen gas ada satu je. 1 mol H2. So, kalau 2 menghasilkan 0.5, maka 1 menghasilkan 0.25. Alright? Kemudian carilah isi padu gas tersebut. So, isi padu gas hidrogen sama dengan 0.25 mol. Darab isi padu molarnya dia dah bagi dah. 24 dm padu per mol. So, potong-potong. Dapatlah 6 dm cube. Okay, so kira-kira ni abang harap semua boleh buat dah lah. Tak ada masalah. Okay, sebab abang rasa semua makin okey dah. Untuk siapa tak okey, tengok balik. Okay, ada soalan yang ni? Nombor 4. Jelas tak? So, secara amnya adalah menuruni kumpulan saiz semakin besar. Ke kiri ke kanan semakin mengecil. Okay, cuba semua orang buat. Kalau soalan kata, susun mengikut tertib menurun saiz atom. Cuba buat. Susun tertib menurun saiz atom. Cuba buat. Maksudnya kita nak susun daripada saiz yang besar kepada saiz yang kecil. Cuba susun. Daripada besar pergi ke kecil. Saiz menurun. Siapa nak try boleh tulis dekat chat tu. Ataupun buka mic. Susun saiz atom secara tertib menurun dalam jadual berkala unsur. Syahir, QPST. Satu lagi? Lah kan? Betul. Betul Syahir. Okay, betul? So, kita tengok balik. Abang padam So, kita tengok balik. Sekejap ya. Okay, kita belajar tadi. Kalau semakin ke bawah, saiz semakin besar, betul tak? Saiz semakin besar. Manakala kalau kiri ke kanan, saiz semakin kecil. Saiz semakin kecil. Maka paling besar mestilah yang ada paling bawah dan di bahagian kiri. Betul tak? Maka paling besar adalah Q. Q. Kedua besar, tengok atas dan paling kiri. P. Lepas P tengok pada color yang sama. S. Lepas S, T. Lepas T tengok atas. R. So jawapan dia QPSTR. Tertib menurun saiz atom. Makin mengecil. So paling kecil R, paling besar Q. Dapat ke? Alright. Okay, nombor 5. Okay, garam. Okay, Rajah 4 menunjukkan penguraian pepejar M kepada pepejar kumpulan 2 oksida dan gas N. Okay, soalan yang selalu keluar juga. Penguraian oleh haba. Penguraian oleh haba. Memang haba je untuk garam ni. Okay, ingat. Pertama, kita ada garam apa? Kita ada 2 jenis garam sahaja yang terlibat dalam penguraian oleh haba. Okay, semua orang. Yang pertama, garam apa? Garam karbonat, betul. Okay, kita akan ada garam karbonat. So, ingat bila garam karbonat ni decompose by heat, terurai oleh haba, dia akan menghasilkan garam oksida dan gas karbon dioksida. Ada karbonat, ada karbon dioksida. Alright? So, karbon dioksida ni, ini adalah colorless gas. Gas tidak berwarna. Gas tidak berwarna.
So macam mana kita nak sahkan gas tidak berwarna? Kita alirkan ke air kapur. Okay. Kita alirkan kepada air kapur ataupun kita panggil as apa? So air kapur kita panggil, alright, lime water lah. So air kapur akan menjadi keruh kalau itu gas karbon dioksida. Selain syahir. Tadi garam karbonat. Satu lagi garam apa? Nitrat. Bagus Auni. Satu lagi garam nitrat. So ada dua saja. So untuk garam nitrat, dia akan hasilkan garam oksida juga. Ingat, pemanasan ni memang akan produce oxide salt. Tapi yang berbeza dia adalah gas. So macam nitrat, dia akan menghasilkan gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Okay. So macam nitrogen dioksida, ini adalah gas berwarna perang. Dia gas berwarna perang. Manakala gas oksigen tak berwarna. Okay. So tengok dekat sini. Dia kata pepejal M ni mengalami tindak balas satu menghasilkan pepejal kuprum 2 oksida. Dan ada satu gas. Korang rasa kalau satu gas, ini garam karbonat ke garam nitrat? Ada satu je gas produce. Garam karbonat ke garam nitrat? Kalau ada satu gas sahaja yang terhasil. Karbonat. Karbonat. Betul. Okay. Maka pepejal M ni sebenarnya kuprum 2 karbonat. Sebab gas N ni mestilah CO2. Okay. Sebab satu gas je. Kalau dua gas, barulah garam nitrat. Automatik pepejal M tu kuprum 2 karbonat. Okay. A1. Nyatakan warna kuprum 2 oksida. Ingat tak warna apa? Kuprum 2 oksida. Hitam. Hitam. Bagus Airin. Hitam. Bagus. Okey. Kenal pasti pepejal M. Kita tahu dah ini kuprum 2 karbonat. Kalau dia minta nama, pastikan nama dia macam ni lah. Kuprum 2 karbonat. Okey. Pastikan formula betul. CuCO3. So kalau dia kata identify, kenal pasti, bagi je nama atau formula, tak kisah. Cumanya kalau dia kata nama, kena bagi nama. Kalau dia kata formula, kena bagi formula lah. Apa warna kuprum 2 karbonat? Kita tahu dia ni pepejal. So dia warna apa? Hijau, betul. So ini warna hijau. Okay, ini warna hijau. Bagus. Okay, B1. Bagaimanakah tindak balas satu dilakukan? Jangan overthinking. Korang tahu ini adalah penguraian oleh haba kan? So kita panaskan pepejal M ni dengan kuat. Macam tu saja. So jawapan dia adalah panaskan. Okay. Panaskan pepejal M. Dengan kuat. Dapat dah markah. Sebab dia tanya macam mana je. Kita tahu ini penguraian oleh haba. Kita panaskan garam tersebut. Macam tu saja. Okay. Heat solid M strongly. Dapat markah. Okay, nombor 2. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas ini. So, kita tahu itu adalah kuprum 2 karbonat. So, dia decompose, terurai. Jadilah kuprum 2 oksida dengan gas karbon dioksida. Satu markah. Okay, tengok je balik atas tu. Alright. Nombor 3. Lukis gambar rajah berlabel bagi tindak balas satu. Okay. So, kalau ada gas karbon dioksida, ingat. Kita kena lukis test tube. Okay. Kemudian, kena ada test tube yang mengandungi lime water dekat bawah. Kena ada. Okay. So, gambar dia macam ni. Kemudian, kena tutup lah. Nanti kena tutup dengan stopper. Okay. Tutup dengan stopper. Kemudian letak garam. Label ya. So, ini pepejal M. Label. Ini adalah pepejal M. Dan kita akan panaskan dia. Panaskan. So, kita tahu gas CO2 akan terhasil kan? So, kita kena alirkan gas tu ke dalam air kapur. So, ini dah akan dapat 2 markah. Okay?
So apa-apa eksperimen yang menghasilkan gas karbon dioksida, gambar ajar dia macam ni. Sebab kita nak alirkan CO2 tu ke dalam air kapur. Sebab CO2 ni kalau kita hidu terlampau banyak boleh jadi toksik. So kita kena neutralkan ke dalam air kapur. Okey semua? Dapat ke? Alright. Seterusnya. Huraikan secara ringkas bagi ujian pengesahan bagi gas air 2 markah. Macam mana peragihan markah dia? Kalau ujian pengesahan, confirmatory test, macam mana dia punya peragihan markah? Cuba seorang. Ataupun ujian kimia. Chemical test, confirmatory test, ujian pengesahan. Kalau 2 markah, macam mana peragihan dia? Markah pertama buat apa? Prosedur observation, betul. Okey? Markah pertama kita kena bagi tahu langkah dia ataupun prosedur dia. Okey? Markah kedua kita kena letak observation dia, iaitu pemerhatian dia. So kita tahu tadi ini adalah gas N. Gas N tu adalah CO2, betul tak? CO2. So langkah pertama adalah kita kena alirkan gas N tersebut. Alirkan gas N ke dalam air kapur. Ke dalam air kapur. So apa pemerhatian dia? Air kapur menjadi keruh. Itu saja. Air kapur menjadi keruh. Alright? 2 markah. Kalau untuk confirmatory test, kita ada beberapa lah. Gas karbon dioksida, gas oksigen, gas hidrogen, gas klorin. Kalau gas oksigen, kita letak apa? Kalau gas oksigen, kita letak apa? Kayu uji Berbara. berbara, betul. Gas oksigen kita akan letak kayu uji berbara. Kena berbara sebab oksigen ni dia akan membantu pembakaran. So kayu uji berbara akan menyala. Okey, kayu uji berbara akan menyala. Gas hidrogen kayu uji apa? Menyala. Menyala, betul. Hidrogen kayu uji menyala sebab gas hidrogen ni dia sangat reaktif terhadap oksigen. So maka boleh meletup. Maka bunyi pop terhasil. Bunyi pop terhasil. Okey, klorin pula. Ini gas klorin. Gas klorin ni adalah bersifat asid. Okey, maka kita kena pakai kertas litmus biru lembab. Okey, kertas litmus biru lembab. Kalau tak ada perkataan lembab, salah. So, kertas litmus biru lembab akan bertukar menjadi merah. So, ingat balik, kenapa kena lembab? Lembab bermaksud ada presence of water, betul? So, gas klorin ni kita tahu dia ni bersifat asid. Cumanya kita dah tahu asid ni maksudnya chemical substance that ionize in water to produce hydrogen ion. Okay, so kena ada air, barulah gas klorin ni boleh mengion dalam air, menghasilkan ion hidrogen. Maka dia akan menunjukkan sifat asidnya. Alright? Dapat ke setakat ni? Okay. Okay, ada soalan untuk nombor 5. Setakat ni abang rasa okay untuk nombor 5 ni. Ada soalan untuk bab garam? Tak ada Okay, seterusnya. Nombor 6. Okay, jadual 2 menunjukkan maklumat bagi 2 set eksperimen yang telah dijalankan untuk mengkaji faktor. Garis keyword. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, ada berapa faktor semua orang? Ada berapa? 4. Ada 4, betul. So, yang pertama kita ada faktor size of reactant. Size
bahan tindak balas. Siapa sebut saiz saja salah tau. Dia kena saiz bahan tindak balas. So ingat balik. Untuk pemilihan saiz, kita kena ambil saiz yang lebih kecil. Kerana saiz yang kecil akan meningkatkan jumlah luas permukaan. Dia akan meningkatkan jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran. Okay? To increase the total surface area. Alright? Nombor 2. Kita tahu kita kena guna kepekatan yang lebih tinggi. Okay? Kepekatan larutan yang lebih tinggi. Kenapa? Sebab lebih tinggi kepekatan dia akan meningkatkan bilangan zarah per unit isik padu. Bilangan zarah per unit isik padu. So ingat balik Ahmad Azhar pernah sebut banyak kali, kalau makin tinggi kepekatan, okay, maka hasil yang terbentuk pun makin tinggi. Bilangan hasil yang terbentuk pun akan semakin meningkat. Sebab bilangan zarah dia makin meningkat. Bila bilangan zarah makin meningkat, pelanggaran pun makin banyak. Maka hasil yang terbentuk pun akan makin banyak. Okay? Kepekatan tengok ni je. Contoh 0.2 mol per dm padu. Dengan 0.4 mol per dm padu. Ini kepekatan berbeza. Kepekatan berbeza, hasil yang terbentuk pun kuantiti dia berbeza. Okay? Tengok ada 2 eksperimen. Eksperimen pertama dia pakai 100 cm padu natrium thiosulfat berkepekatan 0.5 mol per dm padu. And then dia tambah asid nitrik berkepekatan 1.0 mol per dm padu. Suhu 40 darjah Celsius. Okay. Masa untuk tanda X hilang dari penglihatan 50 saat. Okay. Masa untuk X hilang dari penglihatan 50 saat. Eksperimen nombor 2 masih sama. Semua ni masih sama. Tetapi suhu berbeza 60. Tapi ambil masa 30 saat. So kita perasan dekat sini ini adalah faktor suhu. Okay. Ini adalah faktor yang ketiga iaitu suhu. So kita tengok dekat sini. Bila suhu semakin tinggi, maka kinetic energy zarah akan semakin tinggi. Tenaga kinetik zarah semakin meningkat. So bayangkan eksperimen satu tu 40 darjah Celsius je. So dia bergerak lambat. Bila bergerak lambat, zarah yang berlanggar pun lambat untuk berlanggar. Kan? So bila lambat berlanggar satu sama lain, maka hasil yang terbentuk pun lambat. Kalau eksperimen 2, suhu dia lebih tinggi, maka tenaga kinetik dia lagi banyak. Dia akan bergerak laju semua zarah itu. So bila bergerak laju, zarah ni untuk berlanggar satu sama lain makin kerap. Bila makin kerap, makin cepat hasil terbentuk. Okey? Apakah maksud kadar tindak balas? Okay, kita tahu definisi adalah perubahan kuantiti kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Per unit masa. Abang harap semua dah hafal definisi ni sebab selalu dah kita buat. Okay? The change in the quantity of reactant or product per unit time. Okay? Per unit time. B. Why does the product of the mixture in this reaction turns cloudy? Tengok. Mengapakah hasil campuran tindak balas ini bertukar menjadi keruh? So kita kena tahu pula kenapa jadi keruh. Tengok. Okay. So dalam ni, dia kata, dia pakai natrium thiosulfat. So kita tengok dulu apa yang terjadi. Natrium Na+ tau. Thiosulfat S2O3 2-. Okay. Maka, natrium thiosulfat adalah Na2S2O3. Okay. Tambah asid nitrik. Okay, kita kena tahu apa hasil dia. So, dia akan membentuk natrium nitrat. Okay. Tambah sulfur. Tambah apa? Gas sulfur dioksida. Tambah air. Ini kena hafal sedikit. Ini kena hafal sedikit. So, natrium thiosulfat bila tambah dengan asid, dia akan menghasilkan satu garam.
satu mendakkan, satu gas dan air. Okey, macam nano ni garam larut, so awak tak nampaklah perbentukan dia. Cumanya yang kita akan nampak adalah perbentukan sulfur. The precipitate of sulfur. Sebab sulfur ni dia adalah mendakkan berwarna kuning. Sulfur ni dia adalah yellow precipitate. Mendakkan kuning. So, disebabkan ada mendakkan kuning inilah yang menyebabkan hasil campuran ni dia punya solution produce ni keruh, cloudy. Okey? Maka jawapan dia adalah kerana sulfur dihasilkan. Okey? Sebab tu awak kena tahu buat dia punya persamaan kimia untuk kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Okey, kenapa tindak balas tu menjadi keruh? Sebab ada mendakkan kuning yang terbentuk, iaitu sulfur. Okey? So sebenarnya tanda X ni hilang sebab apa? Sebab berlaku pembentukan mendakkan kuning kita, iaitu sulfur. Pembentukan mendakkan kuning. That's why lama-lama tanda X tu akan hilang dari penglihatan. Sebab pembentukan sulfur kita tadi. Okey? Jelas ke? Okey ke semua orang? Ini adalah kadar tindak balas yang kalau paling susah pun inilah yang akan keluar. Sebab biasanya kita belajar macam gas terhasil, betul tak? Zinc tambah asid ataupun garam karbonat tambah asid, itu common punya. Ini contoh lain sedikit di mana rate of reaction tu dia ukur menggunakan tanda X tu hilang dari penglihatan. Kenapa tanda X tu hilang? Kerana pembentukan mendakkan kuning kita, iaitu sulfur. Okay. C. Hitungkan kadar tindak balas bagi eksperimen 1. Macam mana nak kira? Apa jawapan dia? Untuk tanda X ni lain sikit cara nak kira rate of reaction dia. Kadar tindak balas dia. Kita tahu perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa kan? Sekarang ni kita sekadar tengok X tu hilang. So macam mana nak kira rate of reaction dia? Macam mana? Biasa kita buat sentimeter padu per saat sebabkan kita tengok perubahan gas kan, betul tak? Isi padu gas. Tapi sekarang ni kita tak ada gas terbentuk. Kita tak ukur air yang terbentuk, kita tak ukur jisim yang hilang. Tapi kita sekadar tengok tanda X hilang. So, untuk cari rate of reaction, ingat, X yang hilang, satu benda, betul tak? 1/50 saat. Macam tu saja. So, awak akan dapat 0.02 per saat. Ini cara dia kalau eksperimen penandaan X hilang. 1/30. Tekan kalkulator. 1/30. So, awak akan dapat ini 0.0333 per saat. Ini lain sikit untuk cari rate of reaction dia. 1 per. Kenapa 1? Sebab hilangnya tanda X, satu benda. 1 per berapa lama? 50 saat. So, unit dia sekadar per saat. Dapat ke? Everyone? Munira okey, Munira? Faham ke? 1 per tu? Biasa kan kita tengok isi padu gas yang kita kutip kan? Contoh 30 cm padu. So, per 50 saat. Tapi sekarang ni sebab kita tengok tanda X tu hilang. Maka satu benda bahagi berapa masa yang diambil untuk hilang. Sebab tu unit dia per saat sahaja. Okay, so bila hitung, kiralah kat sini buat. So, 1/50 saat. So, dapatlah 0.02 per saat. Kalau tak ada unit, salah. Okay, seterusnya. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas dalam eksperimen tersebut. Persamaan ion pula. Okay, macam mana? Buat balik persamaan kimia. Untuk siapa yang tak tahu. S2, Na2, S2O3 tambah nitric acid. So, kita tahu dia akan menghasilkan natrium nitrat. Okay.
kemudian meledakan sulfur, kemudian gas sulfur dioksida dan air. Okay, so macam mana buat persamaan ion? Kita keluarkan zarah-zarah dia. Okay, so dalam natrium thiosulfide kita ada apa? Ini kita seimbangkan dulu ya. So ini 2. Betul lah, itu 2. Bila itu 2, betul tak? Kalau itu 2, ini 2 kat lah. Kan? So ini pun, sekejap. Cuba seimbangkan. Na2SO3 tambah asid, sulfur dah 2, oksigen 3, 9. Okey dah, saya seimbang dah. Okey. So keluarkan ion dia. Natrium thiosulfide adalah larutan aqueous, ion. Maka dia ada ion yang bergerak. Maka dia ada ion yang bergerak. Ada Na+ dengan S2O3 2-. Asid nitrik pun adalah ion yang bergerak. So ada 2H+, ada 2NO3-. Anak panah, nano. Nano adalah soluble salt, so ada ion bergerak. So ada 2Na+, ada 2NO3-. Sulfur adalah atom, tak ada ion, kekalkan sulfur. SO2 adalah molekul, kekalkan sebagai molekul. Air adalah molekul, kekalkan sebagai molekul. Lepas tu buat apa? Siapa ingat? Kita dah keluarkan segala zarah dia, lepas tu buat apa? Potong. Potong yang sama kan? Na+, NO3, NO3. Maka dia punya ionic equation dia adalah S2O3 2- tambah 2H+, anak panah, sulfur, tambah sulfur dioksida, tambah air. So dekat sini kalau kita buat teori pelanggaran, nampak tak? So zarah yang berlanggar adalah ion, So zarah yang berlanggar adalah ion thiosulfide, dengan ion hidrogen. Kenapa penting buat persamaan ion ni? Dia penting kalau kita nak terangkan dari segi pelanggaran berkesan. Okay? Frequency of effective collision. Penting kita tahu particles apa yang akan collide with each other. Alright? Okay, B1. Ramalkan masa yang diambil, garis keyword. Ramalkan masa yang diambil untuk tanda X hilang dari penglihatan sekiranya larutan natrium thiosulfide berkepekatan 1.0 mol per dm², digunakan dalam eksperimen 2 tanpa mengubah suhu dan isi padu yang sama. Tadi dia pakai kepekatan berapa? 0.5. So kalau pakai 1, so apa jawapan dia? Adakah makin tinggi, lebih 30 saat ke kurang 30 saat? Dia doublekan kepekatan natrium thiosulfide. Yang lain semua sama, asid masih sama, kepekatan asid sama, suhu sama, tapi dia ubah concentration of sodium thiosulfate. So apa jadi dekat masa untuk tanda X hilang? Makin singkat ke makin panjang? Makin singkat ke makin panjang? Okay, makin berkurang, betul. Maka jawab je lah. Mungkin disebabkan dia pakai 2 kali ganda kepekatan ni kan, betul tak? So, mungkin 15 saat. Mungkin 15 saat. Sebab 30 saat dia pakai 0.5 mol per dm². And then sekarang ni dia doublekan concentration dia jadi 1.0 mol per dm². Maka masa yang berkurang pun 2 kali ganda lebih kurang. Okay. So daripada 30 saat jadi 15 saat. Okay. Terangkan jawapan anda ada B1 menggunakan teori pelanggaran. Teori pelanggaran. Okay. So sekarang ni berdasarkan B1. So kalau B1 kita tahu ini adalah faktor kepekatan. Faktor kepekatan. Okay, so ingat lagi tak kita belajar benda ni di mana ada 5 point. Betul tak? Kalau kertas section B. Okay. Semua benda kita akan bandingkan, betul tak? Semua benda kita akan
bandingkan. Alright? Kita dah banding belum? Belum. So, ingat, perkara pertama kita kena bandingkan rate of reaction dulu. Kadar tindak balas dahulu. So, kita tahu macam mana? Okay. So, dia tukar eksperimen 3 lah kan? So, kita boleh kata kadar tindak balas dalam eksperimen. Dia sebut tak eksperimen berapa? Dia kata ditukar je kan. So, awak boleh je buat kadar tindak balas dalam eksperimen yang baru adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 2. 1 markah. Nombor 2. Kan kita kena bandingkan faktor pula yang dia pakai, betul tak? Bandingkan faktor. Sekarang ni faktor dia adalah kepekatan natrium thiosulfat. Maka bandingkan kepekatan natrium thiosulfat. Okey? So buat. So kepekatan kepekatan natrium thiosulfat dalam eksperimen yang baru adalah, ingat kalau boleh jangan buat lebih tinggi sebabkan obvious 2 kali ganda, maka yang baru adalah 2 kali lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Tinggi berbanding eksperimen 2. Yang ketiga adalah penerangan faktor. Penerangan faktor iaitu bilangan zarah per unit isi padu, betul tak? Sekarang ni yang kita ubah adalah thiosulfat, betul? Maka bilangan ion thiosulfat dalam bilangan ion thiosulfat per unit isi padu dalam eksperimen baru adalah 2 kali ganda lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Dapat tak setakat ni untuk 3 poin? Boleh? Ingat kan, kita akan bandingkan kadar tindak balas, bandingkan faktor dia apa, and then bandingkan penerangan faktor. Markah keempat dan markah kelima barulah teori pelanggaran. Iaitu kita cerita tentang frekuensi pelanggaran tu. So, markah keempat. Frekuensi pelanggaran. Bukan berkesan lagi Baru frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah. So, kita tahu dia antara zarah apa? So, zarah ion thiosulfat. Ion thiosulfat dan ion hidrogen. 2 kali ganda kan? So, frekuensi pelanggaran antara ion thiosulfat dan ion hidrogen dalam eksperimen yang baru adalah 2 kali ganda lebih tinggi berbanding eksperimen nombor 2. Apa-apa buat 2 kali ganda lebih tinggi? Sebab dia increase the concentration twice. Maka terakhir barulah frekuensi pelanggaran berkesan. So, frekuensi pelanggaran berkesan tak payah dah nak buat antara ion thiosulfat tu. Kalau dah sebut, buat je. Antara zarah-zarah. Kalau dah sebut partikel apa dekat poin nombor 4, tak perlu ulang dah dekat nombor 5. So, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah dalam eksperimen baru adalah 2 kali ganda lebih tinggi berbanding eksperimen nombor 2. Sekarang ni nak 3 markah je kan? So, kalau 3 markah, so macam mana kita nak buat? Dia kata dia suruh terangkan jawapan anda, betul tak? Bila terangkan, nombor 1 ni tak perlu pun nak bandingkan. Tak perlu nak bandingkan. Sebab dia tak suruh bandingkan. Dia kata terangkan saja. Maka poin nombor 1 tak payah. Kan ada 4 poin kan? Lebih bagus adalah awak boleh pilih nombor 5 wajib ada sebab frekuensi pelanggaran. Sebab dia kata teori pelanggaran. So, poin nombor 5 ni sangat wajib ada. So,
pilih lagi 2. Pilih. Nak guna 1, 3, 5 boleh. Nak guna 3, 4, 5 boleh. Ataupun nak guna 2, 4, 5 pun boleh. Atau 3, 4, 5 pun boleh. Tak kisah. Yang penting nombor 5 wajib ada. Dapat tak semua orang? Dapat ke? Okay, so abang harap kalau keluar soalan yang kadar tindak balas, kalau boleh cuba jawab yang tu sebab dia mudah kalau kat esei. Okay, so setakat ni ada apa-apa persoalan tak? Jelas tak revision untuk hari ni? Semua okey ke? Kita belajar sikit tentang kadar tindak balas, kita ada garam, kita ada jadual berkala unsur, ada kira-kira, ada pasal alloy. Okey So, macam biasa abang bagi homework boleh? Cuba buat sampai mana yang boleh je. Abang tak paksa tau. Siapa buat lebih bagus lah, hantar kat tele. Siapa yang dah hantar, abang tanda je tau kat tele. Boleh check. Okay? Boleh check. Abang tanda yang tak discuss lagi hari tu. Siapa yang ada hantar. Okay? So, cuba buat. Boleh tak? Boleh ke semua orang? Kalau ada masa, cuba buat boleh? Buat nombor, yang tak buat lagi. Buat nombor 7. Nombor 8. Nombor 9. Nombor 10. Nombor 11. Boleh semua orang cuba? Kalau ada masa boleh cuba buat? Boleh? Nak exam dah kan? Minggu depan nak exam kan? Cuba siapkan minggu ni boleh? Munirah tolong tuliskan dalam grup boleh? Homework. Okay, tuliskan dalam grup So homework. Ni abang tak paksa tau. Kalau ada masa cuba buat. Lebih bagus buatlah. So kertas 2 Melaka. Kertas 2 Melaka 2025. Okay. Buat soalan 7, 8, 9, 10, 11. So macam biasa, hantar in PDF dalam tele di tele. Cuba buat. Okay, cuba buat supaya abang ada masa untuk hantar. Okay, minggu depan tak ada kelas kan? Sebab korang exam. So hantar sebelum, sekejap hantar sebelum, macam sebab Ahad tak ada kelas. So, cuba hantar sebelum Ahad 12 Julai sebelum 5 petang. Korang nak exam hari Isnin, kalau boleh hantar awal. Hantar Jumaat ke, hantar Khamis ke. Okey. Boleh?